consent. Today, boyfriend of the day is Aziz Zikri. Ada present daripada London ke? Babi Puki. Alan, ada sesuatu kau sembunyikan dari pengetahuanmu. Padaku merasakan getaran perubahan. Hampa ada Faiz. Pro 2 PJ Central. Siapa nak cari kereta? Tunjuk. Pro 2 PJ Central. So cari Faiz. You all cari Faiz. Cepat! Oh my god guys. So hampa main sini je, semua dia cover, segala servis lah, nak booking ke apa boleh cari Faiz. Senang nak deal, okay? Hampa, I'm gonna show you guys. Oh my god, Pro 2 Cik sudah booking dah untuk 2027 yang kereta. Cik sudah booking dah. It's lunch time, makan-makan. Ada dekat, I tak tahu tempat apa ni, tapi macam dekat PJ. Love lah, very the hutan-hutan. So guys, we are in the car already. We have arrived at the cafe and Zikri tengah tunggu something. So dah makan lunch, alhamdulillah sedap gila. Lunch makan nasi lauk je tadi. So sedap. Mana visual? Dekat area PJ. Dah. Nanti ada insert. Today my hair memang giving gila sebab semalam I basuh. So hari ni dia macam kembang-kembang-ish macam tu. I love my hair today. Today my outfit is very simple, very casual. I malas nak bersiap sangat pun hari ni. And Zikri pun dah sampai dekat bawah tadi. So I macam babe, angle ni bagi nampak I double chin lah. Makeup kau. I betul. My god, look at my hair guys. Obsessed. Tapi I tak pernah ada red flag dekat Zikri. Tipu. Zikri ada satu lah, dia clingy. So bila dia clingy, dia macam manja sikit and then dia macam annoying. Kita So orang macam pernah bergaduh dan tak bercakap yang dekat setahun. Shut up! Enough! Tak ada setahun sorry In the term of intern tu masih March 2023. Sampai aku masuk Awani pun masih black lagi. Yalah. lah. The first time betul-betul kita keluar yang dekat Bangsa tu. Bukan. Wedding Lane. Mana ada kita pernah jumpa lah. Jumpa je lah. Jumpa je. 2 kali je jumpa dalam middle tu. He's talking about the past guys. Setahun 2 bulan guys. Setahun 3 bulan lah. Sebab wedding Lane 3 bulan 5. Ingatlah. Oh, yang kita pergi duduk dekat Airbnb. Itu baru okey. Kan itu kan baru kita borak. Ya. Okay. So is it my fault? Sekarang ni siapa yang salah? Laki yang salah ke perempuan yang salah? What? So guys, we are going to the cafe already. Dekat PJ bersama Zikri. Dia nak pergi interview. So Mok pula jadi macam assistant dia. Tapi Mok macam play beauty je lah. Okay. So let's go. Padahal kedai dia tutup tau. Kedai dia actually tutup. So macam aku tak tahu aku mahu buat apa. Keep compose, Zikri compose. You all, we are at Wan Utama. Okay, Aisyah, where are you? So dia nak cari apa, entahlah dia nak cari apa. Tapi Cik Su dah lama tak main OU. So kita tengok apa yang ada dekat OU ni, okay? Janji Cik Su tak shopping, okay? Janji. Dia janji nak belanja kasut for my master's. Tak boleh. Zikri kena jadi boyfriend I dulu baru boleh belanja-belanja. Sebab I jenis macam tu, babe. Mana ni? Zikri, naik. Zikri, you punya lirik, you kena naik sini. You tak boleh naik sini. You naik sini.
Saya ada orang kat pintu tu gila duduk tepi. Zikri nampak camel toe. Cici wai. Weh, awak sunyi weh. Tiba. Fit check. Bundle, Uniqlo, online, TikTok, Puma. Macam barang. Stop! Buat payung kat luar. We hari kot 0.5 ke? Beige. Bahasa elok. We're in H&M. So we just go to H&M. Tengok-tengok dulu macam tak ada apa. Sebab he's having his convo guys. Tapi I tengok virtual je lah. Oh my god, La Senza ada sale. Oh my god. So sekarang I dekat Thomas guys. Thomas. Dia tengah tengok blazer. Tapi cantik lah babe. Okay. So now I can sit down. I can sit and relax. Jom duduk. Oh cantik. Ada slot ke? Penai. Tu akan belanja best. Abang boleh tolong assist kawan I tak? Dia nak tengok blazer. Boleh tolong assist dia? Oh ada ni ke? Oh okay, okay, sorry. Short of stuff. Dia tak sampai, dia pendek. Thomas. Cantik lah barang-barang Thomas ni. And I suka dia punya jam sebab jam dia sangat cantik. Cantiknya tu. Double bracelet nama dia. Panas weh, tak ada aircon. Panas. Nya. Dia nak aku bayar dia punya ni pula. 359. Seperti aku weh. 9, kasut 1.5. 500. 100, okey. Bantek kau lah weh. Bila kasut ni pergi beli kat Bata, saya pergi tengok Bata. Hang akan pakai benda tu masa sekali je dekat situ, atas stage je. Dia masih gini. Ya Allah, lawannya, terletaknya. Wih, handsome-nya wih. Hang beli ni lah. Hang belanja. Pantat kau lah. Ya Allah. Nak hantar aku weh. Lepas tu hang pakai dengan bow tie kan. Okay, sorry. So, aku kena biru weh. Tapi style lah. I mean like kalau if this is the colour, then you pakai yang double apa tadi? Double bracelet. Double bracelet tu. Tapi okey. So guys, we are just walking around in One Utama. Zikri haven't decide yet what to get. So dia macam kesana kesini lah So sekarang ni kita nak pergi good to you. Kita nak tengok ada apa dekat sana. Let's go. Lina. Let's go ni. Do you want to build a snowman? Elsa. No, please. Please leave. Konsep dia senang je, Zikri. Kalau you nak I belanja you kasut, baik I tak payah belanja you kasut. You belanja I satu tiket pergi untuk pergi you punya convo je. I okay. Lepas tu hang belikan aku kasut. Aku beli bunga dekat sana. Sebab kat sana mahal. Bunga murah. Oh, bunga murah. Aku kena pergi Camden Street. Camden Street. Untuk beli bunga dekat aku. Murah. Okay, so kalau harga 600 tu baik aku pergi balik. Atas memang. Ni, yes. Boleh tak Zikri? Aku tengah alih tu. Is it atas? Kau memang jahat, Bawah. Yang atas. Guys, we are... Oh my god. Elsa. Ambil gambar macam cepat.
suka aku. Zikri jumpa kawan weh. Cuba sembang dengan dia. Manja lah dia, manja lah. Guys, hari ni Cik Su ada dekat Pizro. Walaupun tak ada orang, tapi tak apalah. So we have Zikri, we have Dere, Aiman, Anton, Aiman, introvert. Thank you Pizro for the cake. Oh my god.